Ish, 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 ish. Awak lah, budak-budak lah ni berani sampai macam ni, Apa nak jadi, no? Kes Zara Khadina tak habis lagi, mai pula isu ni. Berani betul mereka ni, Kita dulu duduk sekolah, tak pernah duduk dengar, benda-benda macam ni, Lah ni, ya Allah, macam mana budak-budak ni dah lah buat benda terkutuk tu. Dia pergi rakam pula. Dah rakam, pergi sebang pula tu. Pelik-pelik lah budak lah ni. Tapi, hak ni pun pelik juga menteri ni. Aku pun tak faham dengan seorang menteri ni. Cukup pelik. Dia ni kalau keluarkan kenyataan, mesti orang meluat. Mesti orang marah. Kerja nak bela pelaku. Boleh dia kata, okey dia bagi jaminan, budak 4 ekor tu, boleh ambil SPM. Ni yang buat orang marah ni. Aku pun tak faham lah. Tapi tak apalah. Nanti kalau budak 4 ekor tu nak ambil SPM, suruh ambil dalam pejabat dia. Dalam pejabat Menteri Pendidikan. Bolehlah dia bagi jamu popcorn, bagi jamu super ring sambil-sambil ambil exam tu, no? Tak faham sungguh aku. Jangan kacau kami. Jangan usik sekolah kami. Jangan usik guru-guru kami. Di sana dan di sini sama. Jangan usik.